Bismillah, kita bermula belajar solat dengan jiwa. Rukun dijaga, hati bercahaya menuju redha Allah selamanya. Solat itu tiang agama, jangan leka, jangan alpa. 13 rukun jadi panduan agar diterima setiap amalan. Niat di hati kerana Allah, berdiri tegak bagi yang mampu. Takbiratul ihram penuh indah, membaca Al-Fatihah dengan syahdu. Rukuk tenang, iktidal kembali, sujud menyembah yang maha tinggi. Duduk antara dua sujud seketika, tanda hamba penuh berharap kepadanya. Rukun solat jangan dilupa, satu demi satu jadi jaya. Tasyahud akhir penuh makna, duduknya juga jangan terleka. Selawat buat Nabi tercinta, salam penutup penuh bahagia. Tertib dijaga sampai akhirnya, semoga diterima ibadah kita. Yo, ingat baik-baik, jangan tersilap. Solat bukan sekadar rutin setiap saat. Niat berdiri tegak, takbir Fatihah dibaca, rukuk iktidal. Sujud penuh cinta, duduk antara dua sujud jangan lupa. Sujud kedua menambah takwa, duduk tasyahud akhir dan bacanya selawat mulia pada baginda. Salam dan tertib penyudahnya, belajar hari ini, amalkan selanya. Didik keluarga menuju syurga, solat sempurna membawa bahagia. Rahmat Allah buat kita semua.